Kita selalu tengok Godzilla tu dalam movie je ke? Tengok ni. Rupa sebiji, cara berenang pun sama. Tapi jangan risau, ini bukan raksasa nak hancurkan bandar. Ini adalah iguana laut. Iguana laut ini hanya boleh ditemui di satu tempat sahaja di seluruh dunia, iaitu di Kepulauan Galapagos, Ecuador. Kepulauan ini terletak di Lautan Pasifik, kira-kira 1,000 kilometer dari pesisir pantai Amerika Selatan. Mereka mendiami hampir ke semua pulau dalam gugusan tersebut, terutamanya di kawasan pantai yang berbatu. Dia satu-satunya iguana di dunia yang boleh menyelam dalam laut untuk makan lumut. Sebenarnya, iguana laut ini sering digelar sebagai Godzilla dunia nyata. Malah, reka bentuk Godzilla dalam filem memang mengambil inspirasi terus daripada rupa bentuk, duri belakang dan cara renangan iguana laut ini. Tengok cara gaya dia berenang tu. Kerak putih kat kepala dia tu, itu garam. Dia bersin untuk buang garam berlebihan dari air laut. Sanggup menyelam dalam air sejuk demi makanan. Memang kental, macam Godzilla dalam movie. Jadi kalau satu hari nampak biawak keluar dari laut, itu bukan monster movie. Itu marine iguana atau iguana laut sebenar yang hidup di planet kita.